Bang. Apa ni bang? Bang, tak boleh masuk bang. Ni office bang. Aduh, saya nak buat konten. Malas nak aku jalan kaki ni. Dah belah-belah. Aku nak pergi buat konten. Bang, sini sampai basikal tak boleh masuk bang. Okey, nak buat konten apa hari ni? Motor ni cantik weh. Inilah dia, Watch SR3. Siapa nak skuter, tapi skuter tu nak nampak padu, nampak gaya sikit dan nampak besar. Ini memang sesuai untuk korang. Sebab apa tahu? Dia punya enjin dia ni 24.3cc, 1 silinder dengan liquid cool. Korang percaya tak? Kalau saya kata motor ni dia ada kuasa ajaib. Bukan kuasa ajaib macam dia terbang ke ataupun dia macam Superman boleh shoot dengan mata dia ke, tak. Ni motor dia kan, kuasa dia 25.5 HP. Torque dia pula 23 Nm torque. So kalau bagi saya, laju tapi tak laju macam basikal saya. Boleh terbang. Transmisi dia CVT automatic. Kalau kita tengok kelajuan dia kan, dia boleh pergi sampai 130 km. Tapi still dia kalah dengan basikal aku, boleh pergi sampai 200 km. Tapi dia punya tangki korang mesti ingat, kecil, tak besar. Yang saya tunjuk. Tengok ni cameraman. Zoom. Besar 14 liter. Sesuai untuk perjalanan yang jauh. Kalau korang nak ulang alik ke Singapore everyday, nak pergi kerja daripada Selangor, boleh. Lagi satu guys, paling istimewa, yang paling saya suka. Motor ni dia ada ABS dan juga brake cakra depan dengan belakang. Korang tahu tak cakra tu apa maksud dalam Japanese? Power guys. Dia ada power. Boleh tendang tu. Oh, terlupa. Sorry. Ni ada TCS sekali guys, so jangan risau. Kalau korang nak pergi laju, nak terjatuh, jangan risau, motor ni boleh selamatkan korang. Macam Superman. Dia punya ciri menarik ni. Sekejap. Terlupa lah. Sorry ya, saya bacakan. Dia punya ciri menarik. Dia ada screen 7 inci TFT, smart key keyless, cermin angin, boleh laras lah. Ni boleh angkat ke? Boleh? Okey, boleh angkat. Okey, up down. Okey. Lepas tu, apa lagi? Dia ada pemanas grip tangan 3 tahap. Dekat grip tu dia boleh panaskan sikit kot. Okey. Yang ni dia ada port pengecas USB tapi tak tahu type apa. Saya pun tengah cari kat sini. Tapi kalau ada lightning cable boleh juga. Tapi dia ada pengecas USB, so korang boleh charge phone korang. Kalau korang nak tengok line TikTok ke apa-apa atau nak layan awake ke apa-apa, boleh charge terus. Lepas tu, tapi jangan accident pula. So kita boleh katalah motor ni sesuai untuk touring sampai pergi Japan. So itu saja. Tapi dia still tak boleh beat dengan basikal saya. Korang tengok, saya bawa je terus. Dia laju guys. Bye.